Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey, kali ini cikgu ingin beri cadangan jawapan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 55. Jadi murid-murid bolehlah buka buku aktiviti masing-masing. Kita akan semak jawapan bersama-sama. Okey, aktiviti 5. Lengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Jadi murid perlu melengkapkan perenggan di bawah ini dengan kata hubung yang sesuai. Okey, dia dah beri dah dan atau tetapi. Jadi murid perlu pilih salah satu daripada kata hubung ini untuk dimasukkan ke tempat kosong yang disediakan ini. Okey. Mari kita baca dan terus jawab. Okey. Tempat makan yang bersih penting. Azrin apa? Tempat kosong. Azran. Okey. Azrin dan Azran mengambil berat tentang hal ini. Mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa. Okey, tempat kosong restoran Zaidah. Jadi jawapannya atau. Okey, atau restoran Zaidah. Restoran Pak Mustafa kecil, tempat kosong bersih. Jadi jawapannya tetapi bersih. Okey, restoran Zaidah pula besar, tempat kosong cantik. Jawapannya dan cantik. Akhirnya mereka memilih restoran Pak Mustafa. Azrin suka nasi ayam. Tempat kosong Azran suka nasi berlauk. Jawapannya tetapi Azran suka nasi berlauk. Azrin akan memilih ayam panggang. Tempat kosong ayam kukus. Atau jawapannya atau ayam kukus. Azran pula memilih lauk yang kurang berminyak. Jadi kita dah selesai dah menjawab soalan muka surat 55. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.